Tak puas hati dengan harga minyak di Malaysia, okey, pergi beli di Singapura. Harga minyak tinggi di Malaysia, pergi beli di Thailand, pergi beli di Indonesia. Semuanya tinggi, jauh melambung daripada kita. Oh, turun 6 sen saja. Teratur je kan jawapan. Teratur je kan jawapan. Daripada mulut seorang Perdana Menteri terbaik dunia. Walanun lah ya duk abang lagu tu. Takkan kok bagi jawapan macam tu, lekehnya. Ini sama macam dulu kan. Dulu dia duk kata kat Ahmad Maslan. Alah ni dia pula hari tu dia kata apa? Kalau ayam mahal jangan makan ayam. Ni jawapan level-level tu lah ni. Kalau minyak Malaysia mahal, pergi beli minyak dekat Singapura. Kalau minyak Malaysia mahal, rasa mahal, pergi beli minyak kat Thailand. Kalau minyak kat Malaysia ni abang rasa mahal, pergi beli minyak dekat Filipina. Macam tu ke jawapan? Aduh, awak bagi jawapan bodoh ni. Kalau macam ni lah, kalau kata nak bagi jawapan bodoh pun, bagilah ada cerdik sikit.